pelajar daripada Fakulti Medical. Okay, di sini hari ini saya nak membuat sedikit pertanyaan tentang asas bantu mula. So sebelum tu, boleh perkenalkan diri masing-masing? Nama saya Lukman. Saya daripada Fakulti Teknologi Sains dan Maklumat. Saya Muhammad Bezamani daripada Fakulti Sains dan Maklumat. Saya Ahmad Izzuddin Mustafa dari Fakulti Teknologi Sains dan Maklumat. So satu kelas ke? Kita ada gelar. Okay, sebelum tu tahu tak apa-apa tentang bantu mula sebelum ni? Dah baca ke apa ke? Memang tak pernah lah. Yang paling simple orang kata RAS pun tak tahu lah. Tak tahu. RAS tu apa? RAS tu apa? Okey, nanti kita terangkan. Okey, sebelum tu bantu mula ni biasanya akan terjadi bila kita memerlukan orang yang paling dekat dengan masa kita je lah. Contoh aksiden ke, macam game ada orang kata apa kecederaan tetapi tak ada bantuan daripada orang kata medik lah. So kita sebagai orang terdekat kita perlu bagi bantuan mula lah. Okey, seterusnya saya akan kat sini saya akan terangkan tentang tiga orang kata bantu mula yang asas lah, yang senang. Yang pertama Dr. Subsidi, yang kedua TOTEP, dan yang terakhir sekali iaitu yang kita sebut tadi adalah RISER. Okey, yang pertama D tu adalah danger. Maksudnya kita kena tengok keadaan sekeliling. Jika ada objek atau perkara yang membahayakan lah. Okey, yang kedua respon. Contohnya kalau awak tu pengsan, betul awak panggil dia, dia tak menjawab. So maksudnya itu awak kena tengok dia boleh respon ataupun tidak. Yang ketiga, send for help. Salah seorang daripada kita mungkin perlu call 999 untuk bantuan yang lebih lanjut. Yang keempat, airway. Maksudnya kena buka sikit saluran pernafasan dia. Seperti buka sikit dongak kepala, buka sikit mulut. Yang kedua, breathing. Breathing ni kita akan buat teknik CPR lah. Teknik CPR ni kita akan buat dalam proses 30, 2, 30. 30 yang pertama tu adalah kita akan pump dia ni, hulu hati tu. 2 tu adalah proses orang kata, mudah kata macam bercium, bukan bercium lah, bantuan pernafasan lah. Okay, lagi satu 30 lagi satu sama, pump lagi sampailah ulangan proses yang sama tu dalam 2 kali. So buat 2 kali sampai dalam masa sedar. Okey, yang kedua, 3 tadi tu, breathing tu sama, pasti kita sama dengan CPR. CPR dia tadi lah, kita sama semua tu. Okay, last kali defibrillation, iaitu kita akan pakai dekat sekitar kawasan sini mesti ada satu orang kata panggil AED lah. So dekat situ kita ada yang macam pernah tengok cerita doktor lah yang orang pakai. Okey, so yang tu kita akan pakai yang tu. So dekat situ akhir sekali dia boleh start ni. Okey, lepas ni kita akan buat simulasi. Ada yang sukarela untuk menjadi model? Ada. Dia? Betul. Okey, baik. Kita buat simulasi lah. Masa ni dah baring. Maksudnya keadaan kat sini, danger tadi tu dah tak ada. Bahaya tu dah tak ada. So sekarang yang kedua kita tengok dia punya respon. So macam ni, nama dia, panggil nama dia Izzuan. Okey, dia tak menjawab kan? So sekarang seorang kena call 99. Okey, saya akan callkan Okey. Okey, saya sudah call. Bila dah call tu, kita akan tengok airway dia. Kita akan dongak sikit pada dia, buka sikit. Dia ada pernafasan. Okey, satu breathing. Tengok ada tak dekat ni, tengok ada tak dia punya pernafasan. Ada tak dia keluarkan nafas ke apa ke. Seterusnya, lepas breathing, siaran CPR. Macam saya cakap tadi, untuk dewasa, dia akan kita buat 30, 2, 30. Kalau untuk bayi atau kanak-kanak, 15, 4, 15. Yang tu kena buat, kalau kanak-kanak kena buat 4 kali dalam. Kalau dewasa mungkin 3 atau 2. Dari sini, mula tangan yang paling kuat. Contoh, tangan paling kuat tangan kanan, kita akan letakkan tangan kanan dia kat hulu hati ni. Dan yang satu atas ni tekan sampai 30 kali. Okay, dah 30 kali tu kan, kita bagi pernafasan mulut ke mulut 2 saat. Okay, dah 2 saat tu sambung lagi. Tak nampak macam buat mulut pun. Tak apa, ini lagi kita tak ada dia lebih. Okay, lepas tu seterusnya kita ulang lagi sampai dalam masa sedar. Jika masa tidak sedar lagi, kita pergi cari alat yang bernama AED tu. Kita buka baju dia sikit, kita akan pasang benda tu, bagi ada orang kata ringkatan elektrik. Kalau AED ni mana nak dapat? Saya tak pasti sebab saya daripada Fakulti Medical. Mungkin sekitar Fakulti ASN ni ada. Apa ini cari peralatan tu untuk menyediakan mangsa. Lepas tu bila dah contoh mangsa dah sedar,
kita sebagai orang yang paling awal merawat tadi kena bagi tahu dekat doktor atau petugas kesihatan tentang apa yang berlaku dan proses macam mana dia sedar lah. Dan then bawa dia untuk rawatan lebih lanjut. Yang seterusnya adalah kita katakan apa tu, talk test lah. Okay, T yang pertama tu untuk talk test ni talk. Kita akan bercakap dengan masa. Contohnya saya bercakap dengan dia, tanya nama dia apa kecederaan yang pernah alami sebelum ni. Kalau masa tak boleh bercakap. Kalau masa tak boleh bercakap, kita pakai bahasa isyarat mungkin. Okey. Untuk yang kedua, observe. Contoh dekat saudara ni ada patah kat sini. So kita observe ada bengkak ke, ada apa-apa yang menunjukkan kesan kecederaan lah. Lepas tu T yang kedua, touch. Kita touch dekat bahagian kecederaan tu. Kalau kita touch, mangsa jerit sakit maksudnya kecederaan tu mungkin agak serius ataupun memang betul sakit lah orang kata. Kalau masa tu macam tak bercakap, tak bagi reaksi macam mana pula? Itu kita kena tekan kuat lagi untuk tengok sejauh mana kecederaan tu berlaku. Okey, untuk A yang kedua, active movement. Yang ini mangsa sendiri perlu gerakkan bahagian yang cedera tu. Tengok setakat mana dia boleh. Contoh kalau pada tangan ke, bengkak ke apa, tak dia boleh straightkan tangan ke ataupun tidak. Lepas tu P, passive movement. Ini orang kata bantuan awal atau pembantu yang orang yang memberikan bantuan, dia kena tolong gerakkan. Dia yang gerakkan. Macam mana tu? Contoh tadi kalau active movement mangsa sendiri gerakkan. Kalau passive movement ni orang kata apa tu, medik tu lah, medik tu yang akan gerakkan. Tengok kat mana nak check macam mana boleh, contoh tangan ni patah ke, bengkak ke, tengok tahap mana boleh straight ke tidak ke. And last kali skill test. Skill test ni mangsa sendiri akan buat. Jadi macam dia cuba buat satu perkara, tengok boleh sama tak macam sebelum kecederaan dengan selepas kecederaan. And then medik atau orang kata yang buat bantuan ni akan tengok lah, catat sikit, then bawa untuk ke hospital lah dengan rawatan lanjut. Okey, itu sahaja. Dan kita akan mulakan ni. Macam yang saya cakap tadi, yang pertama kita akan bercakap dengan masa. Okey, Assalamualaikum. Okey, kat mana bahagian kecederaan tu? Okey ke? Ada apa-apa ke rasa? Masih boleh gerak. Tak boleh gerak kan? Okey. Lepas tu, dah boleh cakap, kita observe. Okey, sakit kat mana? Kat sini, betul? Betul. Okey. Kita tahu ada bengkak ke, tak ada ke? Okey, kalau nampak, kat sini maksudnya ada bengkak lah mungkin. Okey, lepas tu kita touch. Dia kalau bengkak nak kena buka check ke macam mana? Dia buka juga, selalunya buka check lah. Tapi ini hanya sekadar simulasi. Saya sarankan tidak lah sebab menjaga aurat si pembantu. Kalau contohlah kat real situation, kalau ni perempuan tapi yang datang tu lelaki, nak tengok kat bahagian tu kena paksa buka ke macam mana? Based on pakaian. Kalau mungkin dia pakai tight, seluar tight, kita mungkin dah nampak kesan perbezaan antara lutut dan kalau tu kita mungkin nampak dah beza lutut kiri dengan lutut kanan. So kat situ kita dah boleh nampak lah. Kalau di untuk macam itu saya suggest elok panggil yang perempuan lah. Namun tapi lagi satu keadaan dah darurat mungkin boleh. Okay, kita lepas tu yang kedua tadi touch. Touch, so kalau kita tekan sini sakit, okay, macam ni sakit. Okay, so lepas tu atau touch A. A kat sini kita akan suruh mangsa cuba gerakkan sendiri sampai mana dia boleh gerakkan. Okay, cuba gerakkan. Okay, rasa sakit sampai tak mana tadi sakit? Okey, kat sini nampak saya. So, dekat sini masa hanya boleh buat sini daripada sebenarnya daripada bengkok sini boleh setakat ini saja. Okey, untuk yang total P pula. P passive movement. Passive movement ni si pembantu awal ni akan buat pergerakan untuk semangsa. Okey. Okay, dia akan tolong. Okey, okey. Okey, kat sini mangsa ni bila dengan bantuan medik dia boleh buat sampai tahap macam ni. So maksudnya dia perlukan sokongan lah. Okey, last kali mangsa kena cuba berdiri dan untuk berjalan atau apa-apa pergerakan dia perlu buat untuk kita tengok tahap mana kecederaan tu, orang kata teruk mana lah. Okey, cuba mangsa berdiri. Cuba berjalan, boleh? Okey, maksudnya untuk pergerakan masa sukar. So kita perlu pakai stretcher, angkat dia masuk ke dalam ambulans dan bawa ke hospital untuk rawatan lebih lanjut.
akan buat tentang RISE lah. So saya akan terangkan lagi sekali RISE ni apa. RISE ni bertujuan untuk macam sprint management, untuk sprint management lah. Dia macam ada tersedia atau apa-apa untuk. So untuk R yang pertama, kita akan bagi dia rest. So contoh disediakan anchor, kita akan bagi rest lah. Okay, untuk ice ialah ice. So kita akan tuang ice untuk orang kata melegakan sikit kecederaan tu, atau orang kata surutkan lebam sikit. Okay, C, compression. So kita akan pakai anduh atau bandage untuk balut luka tu, untuk kita tekan. Anduh tu apa? Anduh tu yang kain orang patah tangan tu. Okay. Untuk E, elevate. So kiranya kita akan tengok sejauh mana kecederaan ni. Evaluation lah, evaluation. Kita akan tengok sejauh mana kecederaan ni orang kata teruk ataupun tidak. And then last sekali, kita akan bawa si mangsa refer ke hospital atau klinik-klinik berdekatan bagi rawatan lanjut dan tengok sejauh mana lagi kecederaan ini berlangsung. Masa telah berada dalam R yang pertama, iaitu rest. So dia dah dalam berada keadaan rehat. So dekat sini kita boleh lihat bahawa ankle mangsa lengkap. Okay, so untuk R yang pertama kita dah tengok dia dah rest, dia dah rehat, coaches dia boleh suruh rehat kan. So untuk step yang seterusnya ice. So kita akan angkat sikit lah, nak senang cerita, orang kata angkat tinggi sikit kaki si mangsa atau letak sang ini, letak sang ini, and then kita tuang. Seloknya adalah satu bahan yang boleh menahan kaki kau daripada duduk di bawah. Kita angkat sang ini, and then kita tuang ice. Tuang ice dalam 10 minit ke 20 minit, kita tuang dulu, and then bila dah tuang, kita perlu ke step yang seterusnya, iaitu compression. Ambil lah bandage ke, apa-apa ke, kain-kain ke, kita akan ikat. Kita akan ikat seketat yang boleh, untuk seketat yang boleh dan mangsa tidak berasa sakit lah, orang kata. So ikat, dah kompres. So bila dah tu, Jadi ikat sini, sini. ikat nanti kita tunjuk scene lain. Ikat scene lain. Okay, dah macam gitu, dah kompres semua tu. Okay, dah ikat, kita letak balik ke bawah. Letak balik ke bawah dan kita elevate. Elevate. So boleh tak mangsa buat gerakan seperti biasa. Okay, macam ni, bila kita buat macam ini, mangsa mungkin rasa sakit. Dan ke sini mungkin ada rasa sakit ke apa ke. So kita dah elevate. So mangsa mungkin mengalami orang kata apa, terseliup. So bila kita dah tahu macam itu, tapi kita tak boleh orang kata apa, nak dedak awal. Kita nak buat keputusan yang awal. Sebab kita hanya sekadar orang yang memberikan bantuan awal, bukan orang yang orang kata pakar dalam bidang-bidang macam ni. So jadi kita akan call hospital atau klinik yang berdekatan atau 99 untuk, ataupun kita sendiri bawa mangsa pergi ke klinik berdekatan untuk refer. R yang terakhir, refer dengan yang pakar seperti doktor ke apa ke, untuk kita tahu lebih lanjut tentang jenis kecederaan dia. So dekat situ kita dah dapat kena pasti mungkin dia tersedia ke apa, dan maka berakhirlah simulasi ini. Terima kasih kerana telah membantu saya dalam menyiapkan tugasan saya ini. Okey, jadi di sini saya nak tanya sedikitlah, apa yang imbuhan atau apa yang awak dapat daripada apa yang saya tunjukkan dalam simulasi dan penerangan tadi. Adakah awak semua telah faham tentang cara-cara untuk memberi bantuan awal, mengikut apa orang kata macam mangsa tu dalam keadaan apa. So adakah awak semua faham? Saya faham. Lepas tu saya tahu start daripada awak cerita ni, macam macam ni lah cara nak nak tolong orang yang sakit. Macam tu lah. Tapi kena tengok keadaan juga lah. Selalu saya sakit minyak gamat je. Selalu Okay. minyak gamat je. Tapi kena tengok keadaan lah. Contoh kalau macam ni, tiba-tiba hanya bengkak saja, tapi kalau awak buat doktor subsidi tu tak kena juga. Kalau sekadar gurau pun tak boleh doktor, sebab dia ada scene yang orang kata apa, ada cara penyelamat yang SPR tu, sebab ada pernafasan mulut-mulut. Mungkin mangsa tak selesa, walaupun dia sedia kat lutut, awak buat doktor subsidi, kan tak kena tu. So kena pilih yang betul lah. Okey, sekian, terima kasih.